Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita kembali lagi dalam education yang seterusnya. Sekarang kita dekat Great Britain Park Japanesian GJ. Dekat GJ ni kita tengok apa yang kita boleh buat. Contoh sekarang dia time frame 5 minit. Time frame 5 minit untuk nak sculpting je. Walaupun sculpting, ingat tak video basic saya. Yang saya tunjuk itu video basic, betapa pentingnya basic dalam market. Kita kena kenal structure di satu-satu time frame. Sekarang kita kat time frame 5 minit, kenal ni structure dia supaya kita tahu direction. Contoh structure daripada sini kita nampak ada high, disebabkan punya resistance dipecahkan. Resistance dipecahkan momentum, price turun, dia pecah lagi. Ini satu signal untuk kita bahawa market nak buy. So kita nak kena fokus buy. And then price naik, dia turun, dia buat sideways, dia pecah kat sini lah. Kita ambil yang ni. This one dia pecah. Sideways ni dia pecah, turun balik, dia pecah lagi. Adjust sikit, letak kat atas tu dia pecah lagi semua. Dan ni dia pecah. So kalau macam ni, kita tahu ini adalah game nak buy ni. Apa cerita pun ini adalah game nak buy. Kecuali dia mampu break low this one, dia break lagi this one punya low bawah ni, baru betul dia nak tukar, dia nak buat sell. Tapi macam ni kita faham lah dia nak buat buy ni, cuma dia turun untuk pullback. Nak bernafas dulu sebelum nak buy. So dekat sini kita dah nampak sideways dia pecahkan, dia turun, dia pullback dekat mana? Dia pullback balik dekat this one punya resistance tadi. Dia dah jadi apa this one? Jadi RBS, resistance become support. So dekat resistance become support ni, bila dia pullback dekat sini lah kita nak baca price action. Macam biasa, very easy. Very easy macam ni. So kalau sekarang kat time frame 5 minit, kita nak kena filter ke mana? Nak kecilkan, nak baca time frame lebih kecil. Nak dapat entry awal kat sini. Pergi 1 minute lah, seminit je yang ada pun. So dekat 1 minute, dekat sini tadi price sampai. Price dia tak masuk tau dalam warna kuning ni, dia tak masuk, duduk bawah dia tak. Kenapa ni? Tak boleh nak move. Okey boleh. Price tak masuk bawah ni, tak masuk. Dia sampai sini je. Dia datang, reject, datang, reject, terus naik sampai sini je. So okey, tak apa. Yang penting dekat sini kita nak momentum untuk betul ke dia nak buy. Aku nak momentum buy. Macam mana momentum buy? Dia kena break 2 resistance minimum. So dekat sini, dalam keadaan yang dia tak berapa nak masuk bawah ni, dia reject, dia buat resistance turun, naik, buat resistance lagi turun, dia naik ni, this time dia ada reject. Resistance ni cantik ni. This one punya resistance dia reject. Alright, dia reject. Yang pertama bila dia reject, kita boleh entry tau. Entry dekat sini kat bawah ni. Tapi sikit lagi. Berapa pit lagi ni? Sikit lagi. Kita nak entry kat warna kuning. Sikit lagi tak sangat. Dalam 5 pit lagi. Kalau 5 pit ni kalau saya entry je dulu awal masuk 001. Tapi tak apa, kita teruskan. And then dia sikit lagi 5 pit dia terus naik, dan dia naik turun, dia ada ni paling tinggi. Waktu dia turun this one, dia reject tu, this adalah dia punya resistance yang terpaling tinggi. Ada kat situ. Tunggu this one break. Maksudnya kat sini you terlepas. You terlepas. Andai kata you ni kedekut sangat berkira, 5 pit pun you berkira, you tak nak entry buy, you berkira. Rugi lah terlepas kan, you berkira. 5 pit pun you berkira. And then you terlepas. Lepas beranak-naik terus pecah macam ni. Kalau pecah macam ni, ni nama dia dah strong dah tau. Ni nama dia dah sangat-sangat strong, dah kuat dah. 2 resistance dalam keadaan sideways. Berjaya dipecahkan. Dia buat sideways macam ni, pecah. Dia buat sideways turun, buat sideways besar ni. Sini ke sini, sideways dia besar pun pecah. This is strong. Yang ni strong nama dia macam ni. Kalau macam ni, waktu this one dia pecah kat sini, dia pecah kan, warna merah ni dia pull back sini, boleh entry buy. Dah boleh sangat you entry buy. Boleh sangat. Dia naik pun sampai 30 pip, 34 pip. Ni sebab time 1 minute ni, scalping. Kita start pun M5 tadi kan. Ni 1 minute scalping. And then, this one yang very valid bila turun, kita nak entry kat sini. Yang sangat-sangat valid ni kita nak entry kat sini. Kita tarik sikit, adjust, bagi banyak. Alright. Sama tak dengan M5 tadi? Kita adjust je. Ni hilang khas. Sama tak dengan resistance dekat M5? Ni resistance M5 dia sini. Ambil body ni sampai shadow ni. Alright. Sama kat sini. Dia tak datang kan? Jauh sangat tak datang. Okey. Cara dia sama macam video yang lepas. Bila tu tak dapat entry, macam mana, apa nak kena buat?
Dia datang, pullback balik, dah pecah resistance this one, kita entry letak kat sini mula, low risk, kita high risk sikit, kita masuk lot kecil ya, jangan layer, jangan FM. Kita nak confident nak masuk lot besar sikit kat sini ni, tapi tak datang, sampai situ je. So macam mana nak entry? Cara dia dah ada, sama macam video yang lepas, tunggu dia break resistance. So dia datang, dia patah balik, dia buat resistance, dia turun, dia gedek, dia buat sideways. This one dia ada break resistance. This one dia boleh resistant. Yang sideways dia boleh resistant kat situ. Ambil yang ni je. Resistant sebab ni sideways. Ni adalah confirmation. Confirmation untuk setup yang kita terlepas tak dapat nak buy kat sini tak turun. Jadi adalah confirmation dia. Dia break lagi resistant. So, bila nak entry kat mana? Entry dekat support dia. This one. Support punca mula-mula dia naik. Daripada sini, dia turun. Dan dia naik kat mana? Daripada sini dia naik kan? Ni adalah dia punya support dia. Entry dekat support. You ulang benda yang sama. Support dia. Sikit lagi. Entry je lah berapa pit lagi ni. Satu pit je ni. Satu pit je lagi. Lagi 1.1 pit sahaja lagi. Entry je. Like say, you ni memang betul-betul berkira lah kata pernah dah datang sikit lagi pun you takut nak tekan. Tangan dia ketar-ketar ni. Tangan dia ketar-ketar. Takut nak tekan. Takut nak tekan. Terlepas lagi. Naik terlepas lagi. Macam mana nampak another resistance? You repeat the same thing. Ulang-ulang. Resistance. Resistance dia pun dalam keadaan sideways tau. Sideways pun dia pecah resistance. Alright, sama macam tadi this one. Sama macam tadi this one mana? Macam ni, this one ni. Sama macam this one. You entry dekat sini. Warna merah dia pullback entry. You tengok this one punya first resistance dia pecah, kita tak entry kat sini. I suruh you tunggu entry dekat mana? Dekat sini kan. Sikit lagi tak ambil juga. Tapi kali kedua ni adalah confirm. Dekat sini boleh entry terus. Sama macam ni. Kali pertama dia break, kita tak nak entry kat sini. Yang pertama tak nak bahaya. Tapi kalau kali kedua tu memang confirm. Kali kedua tu you boleh entry kat sini terus. Entry buy terus. Macam tu. Warna merah ni pullback dia ni. This one you boleh entry buy. Merah ni. You boleh entry buy terus. Kat situ. Bila you nak kena stop entry buy, kalau dia break structure lah. Dia break low ni, tak boleh You kena tukar mindset chain, nak cari sell pula. Penting, basic tu penting. Video lepas tu dah terang, basic tu sangat penting. Higher high, higher low, lower high, lower low, semua tu penting. Penting. Dia repeat benda yang sama 2 kali. Dia tengok dia buat lagi sifat yang sama. Atas pada dia ni kan ada resistance. Dia break resistance. Dekat mana nak entry? Lepas kita dah entry yang ni, dia buat lagi kali kedua, dia break resistance. Break resistance nak entry mana? Entry kat sini kan? Nak entry kat support kan? Dia tak bagi kan kat support, tak ada pullback. Tak bagi kan? Okay. Tunggu je break resistance yang kedua, sifat yang sama. Ni resistance yang kedua. Sideways. Break resistance. Nampak pullback dia jadi. Sebab apa? Yang kedua tu adalah kuat, strong. Yang kedua tu biasanya confirm. Confirm mana? Warna merah tu pullback you entry buy terus kat sini terus. Yang kedua ni kalau dia tak ambil, dia break, dia tak pullback pun tak apa. Yang kedua ni you ambil terus. Dia entry buy macam tu. Right. Video ni powerful walaupun price action sekarang market price, tapi really powerful sangat. So semoga bermanfaat pada you guys semua.